Bismillahirrahmanirrahim. Rebus spaghetti sampai lembut ya. Rebus setengah biji bawang besar, 3 biji bawang putih, cili padi ikut pedas masing-masing. Nak buat sambal kicap ya. Gula ikut manis, serbuk perasa, lepas tu kicap kipas udang. Cili dengan bawang tu digoreng pun boleh. Dah pun siap sambal kicap. Ni daging ni dah direbus ya. Upah rebus dalam 15 minit dalam pressure cooker ya. Dia tak boleh rebus lebih sebab nanti isi dia akan tertanggal dari tulang tu. Ni air rebusan. Masa rebus tu letak sedikit je air tu ya. Kalau periuk biasa kena letak banyak lah airnya. Ada rempah sup ya, 4 sudu makan. Tu sudu makan jintan putih. Ada serbuk lada hitam, serbuk ketumbar dan lada putih ya. Tu sudu makan semuanya. Ni ada 4 sekawan. 2 biji bawang besar, 4 biji bawang putih, 1 inci halia kisar halus ya. Minyak jangan terlalu banyak ya. Tumis 4 sekawan tu. Sebab apa minyak tak boleh banyak? Sebab lemak daging tu pun dah banyak. Tumis bahan kisar tu hingga masak ya. Letak air sedikit. Masakkan dia biar mendidih. Bahan kisar tadi pun dah masak ya semuanya. Boleh dimasukkan serbuk ketumbar, lada putih dan lada hitam tu ya. Rempah sup. Letaklah air untuk masakkan rempah tu semua. Masa ni api jangan terlalu kuat ya, nanti hangit pula rempah tu. Masukkan air sedikit ya. Dah pun mendidih. Biar rempah tu masak elok-elok ya. Rempah pun dah masak, masukkan air rebusan tadi tu. Air rebusan tulang ya. Lepas tu masukkan air biasa ya. Agak-agaklah kuahnya, tengok tulangnya banyak mana ya. Masukkan serbuk perasa, garam. Nanti boleh dirasa apa yang kurang, boleh ditambah lagi ya. Tunggu mendidih. Bila dah mendidih tu boleh masukkan tulang tu semua ya. Bila tulang tu dah masak, memasaknya tak perlulah lama ya. Sebab daging dekat tulang tu dah lembut dah, cuma nak sebatikan sahaja. Nanti kalau terlebih masak nanti tanggal pula isi dia daripada tulang tu. Tapi kalau masa rebus tu tulangnya masih liat, kena masak lama jugalah kan. Sehingga daging tu lembut. Dah pun siap, boleh dihidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Selamat mencuba.